Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita akan membuat satu resipi yang kawan saya cakap menggunakan Haribo. So mula-mula kita ada satu mangkuk pecah. Okey. Kemudian kita buka yang ni. Tuang ke dalam. Tuang semua. Kemudian susukan. Jadi kita kena masukkan air soda. Air soda. Tekan sana. Setting. Kita nak buka je Buka. Kau nak minum. Sedap makan lagi. So kita akan tuang kat dalam ni. Kemudian tu. Lepas tu kita akan masukkan dalam peti ais yang kecil, yang bukan freezer, yang peti ais biasa untuk semalaman. Tapi kita takut tak sempat, saya buat sampai petang je lah. Sebab sekarang awal pagi. Saya masukkan kat dalam freezer, kat dalam peti ais. Letak semua dulu. Dan tak. Ini kita buat sampai petang. Bye. Bye bye. Yeah. Bye. So, tunggu sampai petang nanti ya. Bui. Terus korang semua. So, petang ya. Petang. Nak ambil benda ni. Okay. Kat bawah. Lepas tu kita kena letakkan dia dekat cawan air ni. So, asingkan jeli dia tengok jadi berair dia. So, ini pula kita kena letakkan kat dalam freezer selama 2 jam. Baik korang. Okay, bila dah siap saya ambil punya. Bye. Assalamualaikum korang. So, dah 2 jam. Kita akan tengok. Keras. Jadi kita cuba rasa. Lihatlah. Oh, memang macam kawan saya cakap. Dia apa? Crunchy. Kat dalam juicy. Bismillah. Tenggelam terus semua. Kalau crunchy sangat. Crunchy sebab ais kot. Adalah dia macam berair sikit. Berair kat dalam. So kalau orang kata buat resipi ni crunchy, jangan percaya. Ini buat dia jadi lembut. Jadi saja dalam ni, jangan lupa subscribe, komen, share, like dan tekan butang lonceng untuk mendapatkan notification kalau saya keluarkan video baru. Assalamualaikum. Bye.